Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita nak buat soalan matematik tambahan tingkatan 4 bab 1 ya. Bab 1 fungsi. Soalan ini daripada SPM 2005 paper 1 question number 1. Okey, dalam rajah 1 fungsi h, ni fungsi h memetakan x kepada y. Okey, dia memetakan x kepada y, jadi x jadi y, dan fungsi g pula memetakan y kepada z. So fungsi g pula memetakan y kepada z. Okey. So tentukan soalan A, fungsi songsang bagi h di mana objeknya input dia 5. Okey. So kat sini kalau kita tengok dia minta kita h songsang kan. So inverse h ni adalah fungsi h kat sini. So kalau inverse terbaliklah, ni terbalik. Jadi dia kata input dia 5, objek dia 5. So kalau objek dia 5 dia akan jadi 2. Macam ni kan. So jawapannya 2. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor B pula. Dia kata cari fungsi GH2, objek dia 2. GH dulu kita kena tahu. So kalau GH kat sini ada G, kat sini ada H, maksudnya X akan jadi Z menggunakan fungsi GH. GH ni fungsi GH. So kalau objek dia 2, objek dia 2 sama dengan yang ni lah. So objek dia 2, jadi dia akan dipetakan menjadi 8 lah. Kan? So jawapannya 8. Alright, so untuk soalan nombor 1 ni SPM 2005 tak ada jalan kerja. Kita tengok daripada gambar rajah je. Okey, cikgu rasa itu saja untuk soalan nombor 1. Selamat mencuba. Take care. Bye-bye.